kalau kita tengok manusia kebanyakan majoriti dia dihambat dunia tu, dahsyat tuan. Lebih daripada dia mengejar benda yang besar akhirat. Itu dia. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Kalau kita bagi tawaran guru sementara dengan guru kekal, mana kita nak? Guru sementara gantikan orang salin, gaji sikit, lepas tu kena tendang balik. Yang ini guru tetap, gaji mahal, ada pencen. Tu contoh dia lah. Kita nak bandingkan dua benda. Sebab tu perbandingan ini manusia boleh letakkan apabila dia mengetahui dua benda. Kalau kita angkat satu objek dan kita kata benda ni besar atau kecil. Kalau kita tanya benda ni besar atau kecil, kalau jawab confirm salah ayat ni. Kita angkat satu benda, kita kata besar atau kecil, dia kata besar. Kita banding dengan jari, banding dengan meja, dia jadi apa? Jadi kecil. Kalau kita kata ni kecil, banding dengan jari, dia besar pula. Maknanya apa? Benda amrun iktibari, benda kiraan ni, mesti ada dua baru ukuran dia betul. Kita angkat dua objek, benda ni, penudung ni dengan meja, dua benda, baru kita boleh ukur, baru ukuran dia betul. Ni kecil, yang ni besar. Maksud dia apa? Kita nak menilai apa itu dunia, tak boleh nilai, manusia akan kenal, kecuali banding dengan akhirat. Bila dia kenal pendedahan akhirat itu apa, dengan nas daripada Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW, baru dia kenal sikit aja dunia ni rupanya. Dunia ni sikit. Bahaya dan bahaya besar, dan jadi tersesat insan bila dia rasa dunia ni besar. Kalau insan rasa dunia ni besar, habis. Memang confirm dia akan sesat dari jalan Allah Ta'ala.